Biasanya orang nampak awak kerja Singapore je. Orang tak nampak benda lain. Orang nampak gaji je. Tapi dia tak nampak awak punya kena bangun awal, kena bersiap awal, tak nampak kena menghadap jam dekat checkpoint. Kalau yang naik public transport tu kena bersesak. Yang naik motor tu dah lah kena bersesak juga. Nak kena tempuh bahaya lagi. Nak kena layan hujan panas. Orang tak nampak bila balik rumah badan dah penat gila, dah barai. Dan yang paling penting, orang tak nampak komitmen sebenar awak walaupun awak kerja Singapore. Macam-macam komitmen yang awak nak kena tanggung. Bayar duit rumah, duit kereta, bil segala macam bil, barang dapur, belanja anak-anak, maybe nak kena tolong family member sebab mungkin ada family member yang memerlukan bantuan, masih belajar ke, adik-beradik yang masih belajar ke atau ada yang sakit ke. So sebenarnya tak pelik pun walaupun gaji nampak besar, nampak macam okey, tapi tetap hidup tu rasa macam berat. Sebab income tu income lah. Tapi pressure untuk meneruskan kehidupan ni lain. Dia benda lain. Yang paling penting sekarang ni bukanlah orang nampak gaji kita kecil ke besar. Tak kisahlah kerja Singapore ke, tak kerja Singapore ke. Yang paling penting sekarang ni kita kena check kalau income kita tu terganggu, family kita macam mana? Ada backup ke tak ada backup? So awak rasa orang luar ni nampak ke awak punya pressure dengan komitmen bulanan? Atau diorang biasanya nampak awak punya gaji je, nampak macam gaji besar je. Untuk yang ulang-alik hari-hari dari JB ke Singapore ni, dia bukan cerita pasal perjalanan tu sendiri. Dia ada banyak lagi cerita di sebaliknya. Perjalanan yang makan masa, makan tenaga, perjalanan yang berisiko, mungkin perjalanan yang kacau kita punya badan, rasa penat, lepas tu membuatkan tidur kita tu terganggu, keluar rumah gelap, balik rumah pun gelap. Mungkin balik rumah tidur 3-4 jam, lepas tu dah nak kena bersiap semula untuk bergerak ke tempat kerja. Sebab kalau lambat, nanti hadap jam yang teruk. Balik semula rumah aja biasa anak-anak pun dah tidur. Pasangan pun dah penat. Lepas tu esok ulang lagi benda yang sama. Ulang pula benda ni mungkin bertahun-tahun. Benda-benda macam ni orang luar tak nampak. Orang luar tak rasa. Sebab tu atas kertas, income memang nampak cantik. Income nampak besar. Tapi kita punya badan ni bukan mesin. Tapi mesin pun boleh rosak. So kalau satu hari nanti badan kita ni tak boleh function macam biasa, so macam mana? Mungkin kita punya kerja tu dah terganggu, income dah tak boleh dapat macam biasa, kita dah tak boleh perform macam dulu. So bila benda-benda macam ni jadi, rutin family tu boleh terganggu. Sebab tu hidup kita ni tak boleh sekadar rasa lega dengan tengok payslip je. Kita kena check juga, ada backup tak kalau one day kita punya badan ni dah tak fit macam dulu. Dah tak fit untuk bekerja macam biasa. Dia punya pace dia tu, dia punya performance dia tu dah tak boleh macam dulu. So awak pernah terfikir tak? Kalaulah awak perlu berehat panjang, awak punya family ni boleh survive berapa lama? Income besar tak bermakna awak punya cash flow tu okey. Sebab yang menentukan cash flow tu okey ke tak okey bukan depends pada gaji besar ke kecil, tapi dia depends juga pada komitmen awak macam mana. Walaupun gaji awak besar, tapi installment rumah atau sewa rumah tinggi, dah mahal. Nak bayar duit kereta lagi. Kereta mungkin ada 2 biji, 3 biji. Nak belanja anak-anak lagi. Maybe 2-3 orang. Mungkin ada yang kena tanggung parents lagi. Belanja untuk barang dapur pun tak murah. Duit untuk minyak, untuk tol, untuk bayar segala macam bil. So hujung bulan tetap boleh rasa sesak. Sebab bukannya tak pandai cari duit, tapi memang hidup ni memang banyak dia punya tanggungan dia tu. So jangan ingat bekerja di Singapore ni confirm hidup akan senang. Sebab belum tentu. Yang penting kena listkan apa kita punya komitmen. Berapa total duit yang diperlukan untuk kita punya family untuk survive. Kita kena tahu berapa baki duit setiap bulan. Baki tu tinggal sikit ke, ngam-ngam ke atau tak ada baki ke, macam mana? Sebabnya memanglah kerja Singapore. Tapi bukannya semua orang kerja Singapore tu
gaji gila-gila, bila convert gaji RM10,000. Mungkin lepas convert dapat RM6,000, RM7,000. Mungkin gaji tu lagi rendah daripada beberapa kenalan kita yang bekerja je di Malaysia. Sebab rezeki setiap orang tak sama. So kita tak nak family kita jadi kelang kabut kalau tiba-tiba income kita ni terganggu. Awak pernah tak berada dalam situasi orang assume hanya kerana awak kerja Singapore, hidup awak senang. Tapi orang tak nampak pun awak punya komitmen macam mana. Dia ada satu benda ni, orang yang rajin kerja kuat ni, dia terlupa atau dia terlepas pandang. Badan kita ada limit. Kita boleh paksa diri kita untuk bangun awal hari-hari. Kita boleh paksa badan kita untuk tahan layan jam hari-hari. Kita boleh paksa badan kita untuk kerja shift. Shift malam, shift balik malam, balik pagi. Kita boleh paksa badan kita untuk layan ulang-alik kerja Johor, Singapore bertahun-tahun. Tapi kena ingat, badan kita ada limit. Dan limit setiap orang tak sama. Jangan ingat kawan kita boleh ulang-alik 10 tahun, 20 tahun, macam tak ada apa kan. Itu badan dia. Badan kita belum tentu. So walaupun badan kita dah mula menunjukkan tanda-tanda yang kita dah tak larat, family kita tetap bergantung kepada kita. Segala komitmen rumah, kereta, barang dapur tetap bergantung kepada income kita. Sebab tu bila cerita pasal protection ni, dia bukan nak takut-takutkan orang. Dia supaya sekurang-kurangnya kita aware dan kita boleh bersedia untuk sebarang kemungkinan. Orang yang tahu dia ada tanggungjawab untuk menanggung macam-macam, biasanya dia memang akan aware pasal protection ni. Kalau badan okey, boleh kerja macam biasa. Tapi kalau badan dah tak okey, sekurang-kurangnya ada backup. Protection ni bukanlah untuk kita punya family tu boleh hidup bermewah, tapi dia membantu untuk family kita survive kalau sesuatu jadi pada diri kita dan income tu terganggu. So, diorang tak panik, tak terus kelang kabut. Untuk situasi ni, awak dah kerja kuat-kuat. Tapi kalau something happen, family awak ada backup tak? So, kalau ulang-alik kerja Singapore, antara JB Singapore ke, mungkin Kulai Singapore ke, mana-mana lah. Check dulu 3 benda ni. Yang pertama, total komitmen yang wajib setiap bulan. Duit yang diperlukan untuk bayar rumah, kereta, belanja anak-anak, mungkin untuk mak ayah, untuk adik-beradik, semua sekali. Yang kedua, kena check kalau tiba-tiba tak boleh kerja dalam 3 bulan. Contoh, family ada backup tak untuk meneruskan kehidupan macam biasa? Kalau ada saving tu boleh cover berapa bulan? Yang ketiga, kalau awak dah ada protection tu masih relevan ke dengan situasi hidup awak sekarang? Masih boleh cover ke hidup awak kalau apa-apa jadi kepada awak dan family? Check 3 benda ni je dulu. Tak payah fikir nak ambil plan apa, nak bayar berapa ratus sebulan. Itu step yang seterusnya. Step yang pertama ni, kena analisis dulu benda ni. Sebab kita kena tahu gap dalam hidup kita ni kat mana. Tapi kalau awak memerlukan bantuan untuk review benda-benda macam ni, awak boleh je contact saya terus. So, saya akan tengok income, komitmen dan gap tu dekat mana. Awak tak payah ambil apa-apa dulu pun tak apa. Sebabnya, keputusan tu di tangan awak. Tapi saya nak awak tahu dulu dan faham situasi hidup awak sebenarnya macam mana sekarang ni. Itu yang paling penting. Awak ambil ke, tak ambil protection ke, lepas tu nombor 2. Saya nak awak faham dulu situasi hidup awak sekarang. So, awak pernah tak buat kira-kira benda ni? Review benda macam ni? Atau awak just assume semuanya okey sebab gaji masih boleh dapat macam biasa?